Kenapa nak kena skim disk? Sudah bergegar. Tekan-tekan bergegar. So sekali tukar brake pad brake pad baru. Brake pad lama Nampak tebal tapi dah sengit. nampak tebal tapi dah sengit. Bila skim disk macam ni lah ceritanya. Tekan dia boleh. Ya. Walaupun tebal geng, kita kalau skim disk kita takkan pakai brake pad yang sama. Brake pad yang asal ni dia dah ikut bentuk disk yang dah bengkok tu. So kalau korang brake bergegar, korang boleh check dulu korang punya disk sama ada boleh skim ataupun tak. Ada case tak boleh skim. Untuk disk ada dia punya takat nipis dia, tak boleh nipis sangat. Kalau nipis sangat nanti korang brake, pam, pecah benda ni. Penyuk. Alamak, tak ada brake. Tak ada brake jawapan dia. So dah licin macam ni lah. Ini dah skim lah ni. Ini mesin skim disk. So dia akan rotate disk korang dan akan asah korang punya disk bagi licin halus saja. So mana nak tukar brake pad, nak tengok disk korang problem ke tak, boleh buat inspection. Kalau bergegar tu dah betul lah tu. So kita kasi tukar lah brake pad dengan disk. Kita skim. Jangan tinggalkan snipis iman baru nak tukar. So boleh like, follow, komen dengan share. Jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum. Pumpam.